Kau ni baru jolo. Well, ni gato bagi dah. Gato kau dengan sengit. Jadi. Relax dia naik jalan nampak. Dia pusing kat bawah pun nak naik ke atas beres siap. Pas setara mana ke sahabat? Cara baru. Saya mula sih. Nampak. Sipu atas dia. Oh, ni 3 hari baru ni. 3 hari ni. 3 hari. 3 hari ke sahabat banyak ni. Oh, kaya. 3 hari banyak ni gila. Kita kalau tak ada kerja seminggu siap. Dia kalau tak ada kerja seminggu tu jalan sirak 35 kaki siap. Seminggu. Nak royak we ke sahabat. Oh, barang ni barang metak barang jadah ke sahabat. Barang ni barang metak barang jadah. Wah banyak ni. Kau nampak mata ni buat. Hak ni wak jalan ke merah. Hak tu lain gigi. Oh ni ke gigi. Dia kata hak tu wak jalan ke gigi. Hak tu wak tebai ke gigi. Hak tu guna tasi 040 cak ikan kuning. Cak ikan kuning. Hak ni cak ikan pink. Tapi kita menggunakan tasi yang berkualiti lah dekat sahabat. Ada sebutan jalan lagi ni hok pak saya buat. Dia guna kawak. Kak itu bos. Pak saya guna kawak. Macam ming bawah kalian tu hok tu master. Master buat jalan tu. Sahabat boleh tengok nilai sendiri deh. Orang kata apa ni? Nak boleh kau bawa tu padai lah. Dok. Rezeki seorang nelayan ni lah. Dok, pengorbanan seorang nelayan masa luar, masa free pun dipenuhkan dengan aktiviti macam mengait jala. Dok. Macam membuat jala, beki jala, beki pukat. Ni lah aktiviti orang kapal. Orang patah macam kita ni. Gosok buk. Oh, bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Sahabat. Macam itu. Dah. Buat bagi mak moga ni. Mak moga. Siap Tengok siap ke sahabat Nampak? Kita nak rekod ada ke sahabat? Memang cepat dia. Memang tengok cara-cara dia.